medical marketing ataupun business development punya arena lah orang cakap. Little bit of background. Kita berkenalan dengan tetamu kita. Bismillah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. So, terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ni. Terima kasih juga kepada Tuan L. So, macam mana kita boleh masuk medical is tak pernah terfikir lah. Tak pernah terfikir. Saya sebenarnya belajar tu usuluddin bidang hadis. Tapi memang daripada keluarga doktor. My father is a cardiothoracic surgeon. Dia juga sekarang ni adalah pengarah HASA. My mother pun seorang doktor. So, memang daripada kecil memang cita-citanya jadi doktor. Tak apalah cita-citanya nak tolong doktor yang buat bisnes. Long story short tu adalah lepas COVID balik daripada Mesir. Lepas tu COVID, at that time I was belajar dekat UM, and then my father invited me to become to join him in his business lah. Waktu tu starting sebagai marketing executive. So from there I climb the corporate ladder daripada marketing exec, kemudian jadi manager marketing, lepas tu jadi vice CEO, dan now jadi board of director lah dekat one of his company. So memang kalau nak kata tu mula daripada zero lah, daripada zero in marketing. Now alhamdulillah bersama dengan Mafa kita bantu doktor-doktor. And also, so itu jauh jugalah jam tapi mungkin disebabkan family doktor. Ada adik-beradik yang doktor? Yeah, my second my sister yang kedua dia doktor. Okay, dia doktor lah. Any specialization atau GP? Masih lagi GP lah, baru habis HO dalam 2 years dalam MO dia lah. Okay, alright. So ada seorang doktor lah taking over the family footsteps lah